Assalamualaikum and hello guys. Kembali lagi dalam satu hari satu hadis. Hadis hari ini bertajuk jangan saling bermusuh. Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, janganlah kamu saling membenci, jangan saling iri hati, jangan saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Sahih Bukhari, hadis sahih. Pengajaran hadis. 1. Umat Islam dilarang saling membenci sesama mereka. Kebencian boleh merosakkan hubungan persaudaraan dan menghalang tercapainya keharmonian dalam masyarakat. 2. Sifat iri hati dan cemburu kepada kelebihan yang ada pada orang lain perlu dijauhi. Elakkan saling berdengki sesama Muslim kerana ia merosakkan hubungan sesama Muslim. Berlapang dadalah dengan kelebihan yang ada pada orang lain serta saling mendoakan kebaikan. 3. Larangan berpaling atau bermusuhan, tidak bertegur sesama Muslim kerana setiap Muslim adalah bersaudara. 4. Sebagai Muslim, kita boleh berbeza pandangan namun perlu saling memaafkan. Berusahalah mencari titik persamaan bukan membesarkan titik perbezaan. 5. Umat Islam haruslah hidup sebagai saudara dengan saling bantu-membantu, menjaga hubungan yang baik, dan menghormati antara satu sama lain. 6. Elakkan diri kita daripada tidak bertegur atau menjauhi saudara Muslim melebihi 3 hari. Berusaha untuk memperbaiki hubungan yang terjejas jika berlaku, sama ada dengan memohon maaf atau dengan berbincang secara terbuka untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Di Al-Jannah Merchant kami menjual koin emas 917 dengan harga RM1,800 dan kami membimbing anda untuk menggunakannya. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di 0112700953. Terima kasih dan jumpa lagi guys.